Suspek kes tikam rakan di sebuah sekolah menengah di Banting memberi alasan tidak berpuas hati dan memendam rasa selepas mendakwa dibuli yang mendorong dia melakukan perbuatan itu Isnin lalu. Ketua Polis Selangor, Datuk Shazeli Kahar berkata pihaknya sudah merakam keterangan beberapa individu termasuk 10 pelajar yang namanya tular di media sosial konon membuli suspek. Tambah beliau, siasatan awal mendapati dakwaan suspek itu masih belum disokong dengan keterangan yang menunjukkan kejadian buli benar-benar berlaku. Menurutnya, siasatan sepenuhnya masih dilakukan bagi merungkai motif sebenar kejadian itu. Hasil daripada siasatan awal pada peringkat ini, kita mendapati alasan yang diberikan adalah berkaitan dengan rasa tidak puas hati ataupun boleh dikatakan memendam perasaan suspek terhadap beberapa individu rakan sekolahnya yang dikatakan membuli suspek tersebut. Menurutnya, pelajar berkenaan kini berada dalam keadaan stabil dan masih menerima rawatan serta menjalani proses pemulihan di hospital. Isnin lalu, Buletin Utama melaporkan kejadian seorang pelajar perempuan berusia 15 tahun cedera selepas dipercayai ditikam sebanyak 14 kali menggunakan pisau. Dalam kejadian kira-kira jam 9.30 pagi itu, mangsa mengalami kecederaan di beberapa bahagian badan termasuk paru-paru dan kini menerima rawatan di hospital. Suspek kini direman selama 4 hari bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan kerana cubaan membunuh.